Kepada orang Ipoh yang tengah survey nak beli rumah, rumah semidi 2 tingkat dekat belakang ni harga dia 1 juta je guys. Jom aku review. Okay guys, dekat mana lokasi rumah ni? Lokasi rumah ni dekat Botani Ipoh. Siapa yang tahu Taman Botani dekat Ipoh, kawasan rumah ni betul-betul berdekatan. Okay, yang bestnya rumah ni pemaju buat style ala-ala Jepun guys. Dekat Ipoh, rumah ni je yang design dia ala-ala Jepun. Okay, korang tengok luas rumah ni 40 kaki lebar, panjang dia 80 kaki panjang. Setakat nak masuk 3 biji kereta selamba je guys. Okay, ini rumah semidi. Tepi ni akan ada ekstra 10 kaki lebar guys. Memang sangat-sangat luas. Dan rumah ni pemaju nak bagi free je meja kayu dekat luar ni, dan juga set barbecue dekat belakang ni guys. Okay, lepas ni nak jemput kawan-kawan lepak rumah, tak payah pergi jauh, kat dalam rumah je guys. Dan belakang ni ada juga ekstra 10 kaki. Sesuai sangat untuk orang yang sangat-sangat suka dengan ruang gardening. Jom masuk dalam rumah. Rumah ni bukan strata title, rumah ni individual title. So terpulang pada korang nak tukar warna cat ke, nak renovate ke, terpulang pada korang. Jom kita masuk. Okay, rumah ni memang pemaju bagi siap sekali dengan teknologi. Korang tengok, thumbprint je terus boleh masuk rumah. Okay, korang tengok rumah ni memang sangat-sangat luas. Saya yang masuk dalam rumah ni terus jadi kecil. Okay, korang tengok ceiling rumah standard ketinggian 8 kaki je. Untuk rumah ni ketinggian ceiling dia 12 kaki tinggi. Memang nampak luxury, dan kawasan perumahan ni adalah kawasan-kawasan elit. Okay, korang tengok. Dan korang yang nak pasang lampu chandelier, ada satu ruang khas. Ceiling ni ketinggian dia 25 kaki tinggi. Memang sangat-sangat tinggi. Masuk rumah ni memang orang yang ada nama dan pangkat saja. Okay, so rumah ni total ada 4 bilik tidur dan 5 bilik air. Jom kita tengok bilik tidur yang pertama. Okay, memang luas. Okay, memang sangat-sangat luas, sesuai untuk parents dan siap sekali dengan tandas. Korang tengok dia punya tandas, dia punya mozaik memang sangat-sangat luas dan sangat-sangat cantik. Okey, bawah tangga ni akan ada store. Boleh simpan barang-barang yang tak pakai. Dan korang tengok ruang dapur ni dah siap ada sliding door. Kalau korang masak berasak-rasak, tutup sliding door ni. Okey, korang tengok memang dah siap sekali dengan tabletop. Dia punya mozaik full sampai atas. Okey, ini dia punya ruang laundry dia. Okey, dan dah siap sekali dengan tandas. Sesuai untuk tetamu-tetamu yang datang, tak payahlah masuk bilik. Okey, so apa yang bestnya, lokasi rumah ni memang sangat-sangat strategik. Sebab apa? Nak ke exit tol Simpang Pulai pun dekat, nak ke Bandar Ipoh pun dekat, nak ke hospital, nak ke sekolah, semuanya dekat belaka. Okey, dari segi harga, maju jual RM1,03,000 saja. Dan yang paling best, yuran guaman semuanya percuma. Walaupun rumah kedua, rumah ketiga, semuanya percuma guys. Okey, jom kita tengok bilik yang kedua. Bilik kedua pun besar. Okey, untuk unit semidi 2 tingkat ni memang tak banyak, ada lebih kurang 40 unit saja. Korang boleh tengok dekat belakang ni masih lagi dalam pembinaan. Setakat nak masuk queen bed, almari korang boleh letak dekat sini, dan siap sekali dengan tandas. Tandas pun besar-besar belaka guys. Okey, jom. Ini bilik yang ketiga. Bilik ketiga pun besar juga. Setakat masuk queen bed, masuk almari, masuk ruang wardrobe pun ada banyak ruang lagi. Dan korang tengok tandas dia pun besar juga. Okey, dan yang uniknya desain rumah ni siap ada koridor dekat belah tepi yang boleh menghubungkan bilik ketiga ke master bedroom. So petang-petang nak layan kopi, nak kawasan redup, dekat tepi ni memang sangat-sangat sesuai. Okey, ini dia punya master bedroom dia. Memang sangat-sangat luas. Ceiling pun lebih kurang dalam 12 kaki tinggi juga. Memang sangat-sangat luas. Okey, setakat nak masuk king bed, nak masuk almari, nak buat mini ruang tamu pun still ada banyak ruang lagi. Sini korang boleh buat ruang wardrobe,
Ruang almari memang sangat-sangat luas. Dan korang tengok dia punya master bathroom. Memang sangat-sangat besar. Lepas ni dah tak gaduh dah dengan wife. Okey, boleh mandi sama-sama setiap hari. Okey, jom kita tengok dia punya balcony guys. Okey, yang bestnya rumah ni, kawasan dekat sini semuanya kawasan-kawasan elit. Ini dia punya ruang balcony dia memang luas. Petang-petang minum kopi sambil menghadap view gunung. Memang sangat-sangat cantik. Memang pemandu nak sampaikan mesej ketenangan dekat kawasan Botani Ipoh. Pada korang yang betul-betul berminat nak dapatkan rumah semidi 2 tingkat di Botani Ipoh, harga serendah RM1,03,000 saja, tekan link kat bio. Saya akan bantu proses semak kelaikan anda dan bantu proses booking rumah ini. So tunggu apa lagi? Tekan link kat bio sekarang.